Menerusi perkongsian seorang individu di laman TikTok miliknya, individu itu ada berkongsi sebuah rakaman video ketika persembahan kumpulan KRU dalam konsert Gen Crew baru-baru ini. Dalam rakaman tersebut, Adri, Yusri dan Norman menyanyikan lagu bertajuk Hai Hai Bye Bye yang pernah dipopularkan oleh penyanyi Izlin. Namun, apa yang meraih perhatian apabila pada bahagian lirik lagu menyebut nama Era Fazira, Yusri dikatakan membuat reaksi wajah mencebik. Tularnya perkongsian ini telah meraih perhatian para netizen. Menjengah di ruangan komen, pelbagai reaksi diberikan oleh netizen mengenai perkongsian tersebut. Ada yang berpendapat bahawa Datuk Yusri hanya berasa penat, tanpa membuang masa. Mari saksikan video ini.